Welcome back my YouTube channel Oneness Masonry. Okey bang, assalamualaikum. Bertemu lagi bersama Abel dalam YouTube channel Oneness Masonry. Hari ini saya nak memperkenalkan chainsaw 12 inci, okey? Bermula daripada brand abang tengok sini Hyundai, Ogawa, double guard chainsaw, steel power 14 inci dan 12 inci ada Vyoda dan Makita. Alright? Okey, dekat sini dikategorikan ada yang medium duty dan ada yang heavy duty lah. Okey, saya perkenalkan dulu untuk brand Hyundai. Yang ni brand Hyundai. Okey. Abang boleh tengok brand daripada Hyundai model SD1225cc yang ni 12 inci lah. 25.4 cc juga. 8500 rpm. Panjang dia dalam 12 inci abang akan dapat komplit macam ni lah. Seperti biasa dekat sini 12 inci ni dia depan sini. Okey, untuk yang baru kosong nanti apabila abang dah berpetrol abang pastikan tekan dekat sini lah. Alright, ni brand daripada Hyundai Okey, dengan harga Hyundai ni kalau stiker kuning ni bang kita tengah promosi sampai hujung bulan 11 lah. Okey, yang mana boleh datang kedai lagi dengan harga 399. Okey. Dan dekat sebelah dia ni pula saya perkenalkan brand daripada Ogawa. Yang ni dikategorikan heavy jugalah. Alright. Yang ni model OG4812. 25.4 cc juga. Sama juga cc dia. 8500 rpm. Brand daripada Ogawa. Yang ni pakai rantai Oregon lah. Okey, rantai yang paling tajam lah. Banyak-banyak chainsaw yang 12 inci dia rantai paling tajam bang. Yang ni pun masih dalam promosi dengan harga 420 bang. Alright. Yang ni lagi special, harga dia paling murah. Okey, brand daripada double guard chainsaw 25.4 cc juga dengan harga RM299. Yang ni dikategorikan low duty paling lama penggunaan pun dalam 2 jam penggunaan. Alright, harga RM299. Okey, yang ni dikategorikan low duty nanti saya perkenalkan sebab kita ada 3 step, heavy duty, medium duty dan low duty Alright, yang ni brand daripada Steel Power Steel Power ni kita ada 2 saiz. Yang ni model STP 3000. STP 3000 ni ialah 14 inci bang. Panjang dia 14 inci. Yang ni brand daripada Steel Power model STP 3000 lah. Alright. 25.4 cc juga, 8500 rpm, berat dia dalam 3.8 kg sahaja. Okey? Yang ni 12 inci. Yang ni pula 12 inci Yang ni 14 inci dan yang ni 12 inci. Yang ni STP 2500 bang. Yang ni pun berat dia pun lebih kurang 3.8 kg. Yang dikategorikan medium duty Alright. Dekat sini last sekali satu je tak ada stok sini. Sabar tak? Dan last sekali ni ialah brand daripada Vyoda Vyoda perbezaan dia tak banyak lah, 1 skru. Yang ni 1 skru, ada yang 2 skru, ada yang 1 skru lah. Alright, brand daripada Vyoda model VL4312 ni model dia VL4312. Yang ni pun dikategorikan medium duty. Yang ni 25.4 cc juga, berat dia pun 3.8 kg. Yang paling ringan Ogawa 3.2 kg dan Hyundai 3.2 kg yang dikategorikan medium duty. Alright, paling lama penggunaan dalam 2 jam berkena rehat. Yang ni sesuai untuk nak potong-potong daham ataupun nak panjat-panjat pokok. Yang ni memang sesuai lah. Okey, dan akhir sekali ni kita tunjuk yang ni dia berbeza sikit bang. Ini brand daripada Makita lah. Alright, brand daripada Makita 10 inci saja. Yang ni menggunakan bateri cordless cordless menggunakan bateri lah. Okey, tapi dia datang dengan solo bang. Dengan solo pun dekat harga abang boleh tengok dekat sini. 1176. RM1176. Datang dengan 10 inci, berat dia dalam 4 kilo saja. Brand daripada Makita model DUC 254 kalau sekali dengan bateri abang kena standby dalam 2400. Alright. Memang ringan lah. Yang ni dia ada mode turbo bang. Dekat sini dia ada mode turbo lah. Okey. Dan dalam 6 model ni dia ada yang berbeza. Ada yang low duty, ada yang low duty, ada yang medium duty dan ada yang heavy duty lah. Alright. Untuk 12 inci saja. Cuma steel kita tak ambil stok lah. Buat masa sekarang ni. Macam nak penjagaan dia, cara nak service dia, nak jaga dia. Yang ni selalunya 2 stroke engine. 2 stroke engine ni macam pembacaan tuti tu penting lah. Alright, untuk pembacaan tuti tu memang penting, tak kira lah tuti steel ke, tuti Ogawa ke, tuti apa lagi kawan bermacam tuti lah.
pastikan 1 liter minyak 20 ml tuti abang tekan dia dekat sini ni tuti stay saya tunjukkan tuti stay 1 liter minyak 20 ml tuti lah untuk sukatan untuk minyak lah. Okey, jadi tangki dia ni tak sampai dalam 1 liter. Boleh abang isikan dalam botol dulu sebelum abang masuk dalam tangki-tangki dia lah. Okey? Dan untuk penjagaan dia lagi, macam abang nak potong pokok yang bergetah kan. Contoh pokok mangga ke dia ada banyak getah, pastikan abang isikan minyak hitam. Minyak hitam ni abang pastikan masuk dekat sini dia dah ada. Satu ni petrol campur tuti dan satu lagi dekat bawah ni untuk minyak hitam. Ni gambar dia. Dia ada dekat sini untuk minyak hitam lah. Untuk minyak rantai. Jadi kalau abang nak potong pokok bergetah tu abang isikan banyak-banyak sikit supaya rantai dia tu tak cepat tumpul jadi dia selalu basah dekat rantai lah. Dia tak lekat getah, alright. Kalau lekat getah tu nanti rantai cepat tumpul. Abang pun fikir kenapa aku baru beli rantai dah tumpul. Okey, lepas abang guna, abang nak parking dia dekat store ke kan, abang nak guna bulan depan ke, pastikan abang buang dulu petrol dalam tangki dia ni. Pastikan abang buang dulu. Ni buka je sini dekat sini. Abang buka dulu dan abang buang dulu petrol dan yang petrol balance tu abang boleh cuci dekat sini. Sini abang buka dekat sini cara penjagaan dia. Abang cuci dekat sini dengan petrol yang balance tu. Pastikan tak ada petrol dalam ni, dalam tangki. Lepas tu abang start, pastikan dia mati sendiri. Baru abang boleh simpan dalam store lah. Untuk penjagaan yang lebih manfaat lah kepada abang-abang untuk memudahkan, mudah nak start. Okey? Kemudahan untuk abang-abang semua lah. Alright? Dan dekat situ abang boleh buka dekat belakang ni. Dia ada satu filter, abang boleh cuci dengan angin ke, abang guna berus ke. Dekat sini dia ada satu filter bang. Okey, pelak pun ada dekat sini. Jadi kemudahan tu pastikan apabila abang selesai buat kerja nak pakai bulan depan ni, abang cuci je filter dekat sini. Alright, pelak dia dekat sini dia ada bang. Okey, lepas itu pula semoga video ini bermanfaat pada pembeli-pembeli Chainsaw 12 inci, tak kira lah Chainsaw ke penonton-penonton yang mana tak tahu. Okey, jadi yang mana berminat tu boleh boleh datang dekat kedai di Taman LKT Bukit Jalil ataupun boleh membeli dalam online seperti TikTok, Lazada, Shopee. Kita akan masukkan semualah dalam tu. Dan satu lagi, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okey? Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.